soalan nombor 3. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sentiasa komited dan positif dalam memperkukuh tahap keterjaminan makanan negara. Laporan Global Food Security Index 2022, ini laporan 3 tahun dulu, Malaysia berada di tahap sederhana dengan skor poin 69.9. Sekiranya cabaran luar seperti sekatan import makanan berlaku, kadar sara diri dan kadar kebergantungan import akan diguna pakai sebagai indikator pengukuran. Berdasarkan laporan diterbitkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia DOSEM, SSR 2023 bagi beras 56.2% dan ayam 90.2% telah mencatat sedikit penurunan, namun peningkatan positif dapat dilihat bagi daging dan susu segar. Manakala IDR bagi daging lembu, kerbau, daging kambing, bibiri, susu segar dan sayur-sayuran terpilih seperti cili telah menunjukkan tren penurunan. Namun masih terdapat peningkatan IDR dicatatkan bagi beras, ayam dan sayur-sayuran yang terpilih. Data ini menunjukkan kebergantungan negara terhadap import masih signifikan, walaupun nilai SSR bagi ayam, telur dan sayur-sayuran memang sekarang ini meningkat. Pada masa ini, status stok fizikal beras negara 21 Oktober 2025 sebanyak 1,190,308 tan metrik, meliputi 990,308 tan metrik stok perdagangan dan 200,000 metrik stok penimbal beras. Jumlah ini adalah mencukupi bagi menampung keperluan negara untuk tempoh 6 bulan. Manakala sehingga bulan Oktober 2025, unjuran pengeluaran ayam adalah 70.65 juta ekor, kekal stabil. Bagi menangani risiko serta meningkatkan kemandirian sumber makanan, berbagai faktor dilaksanakan. Di antaranya menambah baik mekanisme pelaksanaan industri padi dan beras. Ini memang menjadi tumpuan. Saya sendiri kalau lawatan keluar daripada pejabat, hampir separuh saya tumpu kepada padi, tumpat. Sebab ini masalah makanan ruji negara yang perlu kita kerjasama dengan kerajaan federal dan kerajaan negeri untuk kita meningkatkan pengeluaran beras. Yang kedua, mempelbagai sumber import bagi bahan makanan asas seperti beras, daging, lembu. Artinya kita buat macam parking lah di bawah negara-negara tertentu. Jadi suatu hal kita boleh mengimport daripada rakan-rakan dagang kita yang kita telah tanda tangani MOU dan sebagainya. Yang ketiga, memperkasa industri lembu pedaging untuk tujuan biak bakar menerusi program peningkatan ruminan dan program pembiak bakaan. Dalam ruminan ini kita berusaha untuk mencapai 50% dalam tahun 2030 dengan program-program yang dibentangkan. Saya berkeyakinan kita akan capai angka itu. Begitu juga pelaksanaan program industri tenusu negara yang berkembang pesat sekarang ini, terutama di bawah Farm Fresh dan juga FNN yang mereka membuat ternakan secara besar-besaran dan akan mencapai SSR susu tidak lama lagi. Mempertingkatkan kualiti baka, benih aquaculture dan varieti padi. Dan aquaculture kita sedang bergerak mencapai SSR yang agak memuaskan dan perlu dipentingkatkan dari masa ke semasa. Saya serah cara bertulislah, agak panjang lagi program itu. Terima kasih. Silakan. Saya jemput Sedang Gading. Terima kasih Menteri Pertanian yang telah memberikan jawapan yang panjang dan tindakan yang sangat baik berdasarkan kepada kejayaan menguruskan ayam dan telur dengan tidak ada lagi subsidi dan nampaknya harga pun semakin stabil.
Cuma yang dibimbingi pada Seri Gading dan juga rakyat Malaysia khususnya, walaupun mungkin gandum bukan makanan ruji, tapi dia sebahagian besar daripada pemakanan kita. Begitu juga beras dan tentulah makanan ruji. Seandainya berlaku sebagai contoh peperangan di Ukraine dan Rusia mengakibatkan harga gandum naik, apakah pilihan kerajaan untuk memastikan selain daripada gandum untuk pilihan mereka? Satu. Yang keduanya, andai kata kita lihat peperangan antara India dengan Pakistan ataupun Vietnam dengan Kemboja dengan Thailand berlaku berulang balik. Sedangkan negara-negara ini adalah merupakan pengeluar beras dan kita mengimport beras yang berkenaan. Apakah langkah kerajaan untuk memastikan negara kita ni ada jalapan padi selain daripada Mada dan Kada, seperti mana yang ada di Sarawak dalam perancangan kerajaan, untuk memastikan ianya memang boleh dilaksanakan, boleh diusahakan. Dan adakah pihak kerajaan akan membawa petani-petani yang berpengalaman daripada Kedah ataupun daripada Kada ataupun Mada untuk membantu pembangunan di Sarawak? Selain itu, apakah langkah kerajaan untuk membantu negeri-negeri yang tak termasuk dalam Kedah dan Mada seperti Melaka, Negeri Sembilan dan Johor? Sekian, terima kasih. Baik, sila Menteri. Terima kasih. Memang hak keterjaminan makanan ini kita buat sekarang ini secara intensif. Bukan hanya KPKM tapi gabungan kementerian-kementerian lain termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Desa dan Wilayah dan beberapa kementerian yang lain. Kita gabungkan tenaga dan dua-dua timbalan Perdana Menteri terlibat dalam security makanan ini. Baik itulah kita membuat tumpuan yang begitu tinggi sekali. Dan kita juga bersama, kita harap kerajaan negeri tidak ada masalah dari segi nak memberi tanah jika diperlukan oleh pihak kementerian terutama dalam keterjaminan makanan. Baik itu kita lihat bagi tahun 2026 Kementerian Pertanian Keterjaminan Makanan memperuntukkan 223 juta bagi melaksanakan 9 projek pembangunan di Sarawak misalnya. Batang Lupa, Kota Samarahan, Serian, Igan. Ini ke arah kita nak meningkatkan produk padi di Sarawak dan di Sabah juga ada program-program tertentu. Membawa petani yang berpengalaman ke Sarawak dan Sabah itu belum kita bincangkan. Sebab setakat ini rakyat Sabah dan Sarawak setakat ini mampu mengendalikan pembesaran ataupun sawah-sawah baru yang dibuat di sana. Dan belum ada rancangan untuk membawa pesawah daripada Semenanjung untuk membuat ladang-ladang sawah di Sabah dan Sarawak. Baik, terima kasih. Saya jemput Tanjung Karang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, menyentuh soal keterjaminan makanan negara khususnya sumber protein laut, laporan SSR Self-Sufficiency Ratio Perikanan 2024 menunjukkan tahap sara diri sebanyak 91.6%. Namun bagi kategori udang, pengeluaran masih rendah. Hanya sekitar 800 metrik tan setahun dengan nilai lebih 42 juta ringgit sahaja. Tanjung Karang ingin memohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri sejauh mana projek aquaculture marine udang harimau di Tanjung Karang yang melibatkan lebih 200 kolam udang bersaih 2 ekar setiap satu yang telah beroperasi sejak 2009 telah menyumbang kepada SSR Perikanan Negara, khususnya SSR udang itu sendiri. Dan yang lebih penting, adakah kementerian mempunyai plan untuk memperkukuh industri udang tempatan ini bagi salah satu sumber utama protein dan ekspor yang bernilai tinggi untuk negara? Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tanjung Karang. Memang industri udang ini memang keluarannya baik. Di antaranya kita menghadapi masalah terutamanya untuk diekspor ke Thailand. Perundingan sedang berlangsung supaya ada penyelesaian antara
antara DOF dengan Department of Fisheries dengan kerajaan Thailand untuk kita mengeksport udang kita ke sana. Soal spesifik Tanjung Karang, berapa kolam dan sebagainya, itu saya mohon untuk jawab bertulis. Tapi secara umumnya, aquaculture berkembang dengan baik di Malaysia sekarang ini dan ianya menampung sedikit kekurangan tangkapan laut. Dan aquaculture termasuk di dalam laut dan juga di atas, di darat dan juga di sungai-sungai. Ianya kita telah mencapai SSR dalam bidang perikanan ini, di antaranya kerana penambahbaikan dalam aquaculture. Yang soalan di Tanjung Karang berapa kolam itu saya akan jawab secara bertulis kerana soalan itu soalan spesifik. Terima kasih. Tan Sri, mohon.